Assalamualaikum guys. So, cerita dia IPO, pasaran IPO. Ada 3 cara nak buat duit dalam bursa ni. Satu yang paling rendah risiko dia ialah ni, pasaran IPO. Kalau tak tahu, tak libatkan diri, rugilah. Kan? Sebab apa? Sebab pasaran IPO ni, macam saya cakap tadi, berisiko rendah tetapi memperpulangan yang tinggi. So kalau anda lihat sini, burden solar dah pun dibuka kepada penggunaan awam kan, dah ditutup pun 39 kali oversubscribe. Kemudian THMY kan, lepas tu kita ada yang barulah yang akan tutup hari ni. Kalau anda tengok TikTok F1 ni atau media sosial F1 ni pada hari ni, iaitu pada 13 hari bulan 10 kan. So hari ini tutup pukul 5 petang, pukul 5 petang nanti, Insight Analytics kan. Saham M&A Securities kan. Kalau anda lihat fair value dia pun tinggi lah, harga saham 36 sen, fair value dia 55, 68, Public Bank bagi 60 sen kan. So cantik lah. Kemudian kita ada besok tutup 14 bulan Power Technics, saham pun tak besar, TH Securities punya barang ataupun bank pesat dia TH Securities kan. Jadi sekarang ni kalau lihat secara overall pasaran IPO dah kembali pulih kan. Malah pasaran bursa Malaysia pun dah mula boleh buat duit sebab kerana sekarang dia dah bullish kan. Walaupun ada gangguan-gangguan daripada Trump kan, bagi tarif pula kepada China dan sebagainya kan. Tapi FY rasa dia takut tu je. Trump always chicken out kan. Nanti ujung-ujung dia tarik balik kan, pasal mungkin dia nak buat duit kot daripada market. Wallahualam. Apapun akan datang ni, kita ada syarikat FAR Merah, kemudian PMW International dengan PSP Energy coming out lah kan. Dah disenaraikan dekat MITI untuk di pohon. Jadi sebenarnya tuan-tuan, bursa target ada 60 saham IPO yang bakal disenaraikan. So far dah 41. Dan market pun dah okey. Jadi saranan FI kepada tuan-tuan puan, buatlah kajian yang seelok-eloknya kan. Dan kalau anda buat kajian dan anda tengok semuanya cantik kan, so nak tunggu apa lagi? Balon kan. Baru-baru ni saham Ciding IPO Ciding untung lebih 100% pada pelabur-pelabur yang membalon dan berjaya mendapat saham tersebut. Nak belajar saham, jangan lupa follow FY kan. Jangan lupa share dan like. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.